Potong sport spring, jangan potong spring ni. Korang buat juga. Hari ni ada sebiji kereta Viva datang nak tukar dari Spring Pro Expert kepada Spring Pro Expert juga. Pelik kan? Viva ni dah pakai Spring Pro Expert, siap dengan absorber Heavy Duty Pro Expert. Tapi masalah dia, spring yang dia pakai ni dah potong sampai tergantung dah spring ni. Kereta dia memang lewat habis, tapi ada macam-macam bunyi, tak selesa, dan yang paling tak best, bahaya sebab spring dah tak balance. Anytime boleh patah ataupun bengkok. Jadi owner pilih untuk pakai Sport Spring Pro Expert balik, tapi yang baru ni. Spring ni dia ada spring rate dan setiap gelung ada peranan dia. Jadi kalau korang potong, karakter spring ni akan lari dan jadi tak stabil. Korang tengok beza antara spring yang potong dan yang baru. Hampir separuh spring ni dia potong tau. Kita cek absorber sekali dan absorber masih baik, so kita pakai balik. Spring belakang dah cun, tak tergantung. Spring depan pun dah fit cun-cun. Inilah bentuk sepatutnya absorber dan spring kereta korang tu. Jom kita pasang dulu. Dah siap pasang. Tinggi tayar depan 2 jari dan tayar belakang 2 jari lebih. Kan smart tu. Yang penting smart dan selamat. Jadi untuk korang yang nak dapatkan sport spring untuk kereta korang, jom komen sekarang korang pakai kereta apa. Sebelum tu jangan lupa follow dulu akaun Mr. Absorber HQ. Jom pandu kereta lama seperti baru. Ciao.